Bang, saya tak solat sebab saya ni bukan orang baik. Saya banyak kali dapat soalan ataupun pernyataan sedemikian. Saya nak jawab pada hari ini bahawa kita kena faham bahawa solat ini bukanlah untuk orang baik. Solat ni bukan untuk orang baik, tapi solat ini untuk semua hamba yang sedar bahawa dirinya hamba. Sebab apa? Sebab kita adalah hamba kepada pencipta kita, Allah. Sebagai tanda kita bersyukur, sebagai tanda kita ni sedar diri bahawa kita hamba, sebab itulah kita solat setiap hari 5 kali sehari semalam. Bagaimana pun keadaan kita, kita jahat ke, baik ke, baru nak jahat ke, baru nak baik ke, apa saja keadaan kita, pastikan solat jangan tinggal. Sebab apa tuan-puan? Sebab solat ni perlu diganti. So, cuba bayangkan kalau kita tak solat 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Adakah mampu untuk anda ganti? Jawapan dia sangat-sangat susah. Bagaimana pun keadaan kita sekarang, pastikan solat jangan tinggal. Dan insya-Allah ramai orang yang dia jaga solat walaupun mungkin sebelum dia kurang baik, tapi sebab dia jaga solat, dia jadi semakin baik dan semakin baik semakin baik. Ingatkan kepada rakan-rakan kita, family kita, adik-beradik kita, jagalah solat walau di mana saja kita berada. Sebab mati tak pernah tunggu kita.